I'm not gonna forget. I'm not gonna forget. Okay, hari ni hari yang bersejarah untuk kita. Di episod pertama, julung kalinya, dalam satu podcast yang terhasil selepas mungkin 22 tahun keluasnya menang. Kita berada dalam satu podcast yang bernama apa ni? Ambil Corner Podcast. Yes, Ambil Corner Podcast. So hari ni saya tuah bersama dengan co-host saya, brother Anik. So hari ni kita ada, ini hasil yang kita hari tu kita buat video pertama. Kita ada call out lah kita punya guest hari ni. So hari ni kita nak kenalkan diri. Saya rasa awak yang call out, awak panggil lah. Alright. So saya ada panggil je Dini Charles. So kita minta dia perkenalkan diri sendirilah. Alright. Ni kita punya guest yang saya call out. Saya kenalkan Dini Charles. Kita kenalkan nama aku Dini. Aku fan Chelsea. Nampak ada sebab lah kenapa aku pakai Ni tutup. Kena tutup. sebab nanti rasanya pandai lah kau producer akan close up ni. Champion Unit Final 2012. Tak ada lama sangat. Dalam berapa? Dalam 14 tahun lepas. Dalam 14 tahun lepas lah. Tak adalah sampai orang cakap 22 tahun. Dia pula tak masuk final. Maksudnya apa? UCL? UCL? Ni piaga. Sorry. Tak pernah dengar. Okay. Sorry. Dia ada biasa kalau bola dia logo bintang-bintang. Dengan dia bila sepak ke bintang. Belum saya tak kenal gitu. Ini dia fan Chelsea. Memang daripada tahun sebenarnya biasa kebanyakan fan Chelsea ni biasa dia akan wujud selepas Roman Abramovich lah recently. Sebab tu biarlah kalau macam gender yang umur 30 lebih ni pun kalau zaman tengok bola lambat dia akan kenal Chelsea. Kalau younger generation dan kalau macam bayar-bayaan ni mungkin yang mana 30 ke bawah ni mungkin dia akan start tengok bola. Wow, City. Macam budak-budak sekarang. Kan tu lah. Aku nak bagi lah. Main bola pun sepak dah gini. Tapi lucu kan? Main bola memang saja ada punchline KPI tu lah. Mana lama dah kan. Dapat baby ni. Lama apa je. Tak apalah kalau dengan keadaan yang sekarang Arsenal kalah. Sebenarnya saya bersyukur awak tak main dulu. Kira saya minggu. Okay. Aku rasa semua sama lah. Kalau sokong bola ni yang kau sendiri mesti ada sebab. Kenapa kau sokong Chelsea? Kenapa Chelsea? Dan sebenarnya aku tengok bola lambat. Yang macam kalau kau main bola petang pun kau okay. Kalau kau tak pernah main aku duduk bawah ni bola sampai boom. Tu je. Sama macam aku tengok bola lambat. Yang mana aku masa tu tahun aku form 1. Kalau kau ingat dulu memang ada tunjuk highlight dekat RTM tu. Okay. RTM, Champions League masuk Mega Prima, TV3 dan TV7 dulu kan ada gig. Dan masa tu sebab Chelsea tu masa tu. Selalu dapat. Aku tak tengok bola. Selalu dapat broadcast lah. Sebab masa tu ada lagu Chelsea dan sebenarnya dari situ lah tengok bola pun. Kalau nak cakap semua tu memang aku kalau tengok kejohanan besar aku tengok. Ini memang kenapa Chelsea sebab lagu tu. Chelsea dia tu Miami dia Chelsea dan sebab lah tapi sebab kalau masa tu apa yang buat aku suka sebab Chelsea masa tu dia betul dia spend banyak tapi dia ada kalau kau tengok dia daripada sebelum Abramovich masuk pun aku tak follow dia tu sebelum Abramovich masuk pun dia memang dah orang panggil Pak Four lah. Dia bagi Big Four lah masa tu kan. Selepas Abramovich masuk yang tu baru menang Liga masa tu. Dan apa yang membuatkan aku suka Chelsea masa tu adalah sebab dia punya orang cakap apa? Dia punya mental master dia tau. Yang mana masa tu memang gila-gila lah player ni. Dia orang dia punya striker apa semua tu lah. Tu je lah yang buat suka. Tapi sekarang suka jadi duka lah. Tak apalah sementara. Mungkin sementara aku fikir lah tim Chelsea kelab besar. Kita nak sementara je. Nombor 10 tu apa beza dengan Arsenal? 1 dengan 1-0 sikit je. Kita main environment. Dia mana kita nak dia bikin sahaja. Kita dia masa kita just plus the process lah. Tapi sebenarnya kalau kau tengok macam nak kalau borak pasal Arsenal kan
sebenarnya kalau kau tak trust the process, kau takkan dapat apa yang kau dapat sekarang. Ya. Contoh ni lah kan. Kalau Arsenal menang Liga tahun lepas, dia tu berapa puluh tahun? 20 berapa tahun? Saya 21. Cantik nombor tu. Kalau kita menang tahun ni 22 tahun. Kau kan? Masih tahu kan kita keluar. Cuba kira kalau Champions League kenapa tak macam ni? Ada kalau itu sebab ujian. Ya. Dia mungkin jahat sangat dengan orang ni. Mana dia? Takkan kau nak menang dua-dua, bagi satu sudahlah. Tak dia bagi nampak solo seminggu kau. Sorry, bukan depan. Aku nampak macam kau dah termakan sikit dengan kata-kata dia ni kan. Sikit mungkin kau boleh share sikit daripada side kau. Ni peminat ni orang kata peminat tim yang dah biasa menang Champions League. Kita cerita pasal EPL tu kita tepi lah. Okay, Champions League apa harapan kau rasa? Kau rasa tahun depan boleh menang ke? Tahun depan ada peluang untuk menang. Dia bukan 100%, ada peluang. Tapi dengan syarat dia kena kuatkan dia punya apa tu orang kata macam second team. Dia sebab kita punya pool player bukan macam Manchester City punya player lah. Kalau Foden tak ada dah ada siapa tu Ceki. So bila cek okey, ingat kalau Ceki dah injek apa tu kan, dan lebih Foden lagi. Richard dia yang nama dia. Sorry, kau cakap pasal kau punya team depth. Kau rasa Arsenal punya team depth okey tak? Bagi aku squad depth Arsenal tahun ni solid. Cuma aku nampak okay, dalam team tu yang ada level big game punya mentality tak ramai. Kalau aku tengok hari tu yang mana Champions League, Kepa dengan Havertz je. Betul Havertz dia boleh nampak dia masih relax kat final tu. Dia sangat itu bukan World Cup punya, bukan cup punya player, bukan big match punya player. Betul. Tapi dia kayak memang betul yang memang betul-betul hilang Saka gitu. Itu aku rasa expectation juga dia betul dalam tinggi apa benda pun buat lah. Tapi kalau kau tengok bola off the ball lah, yang aku nampak game tu, kalau nak borak pasal final Champions League lah game wajib borak pasal macam game tu yang mana Saka keluar minit berapa aku tak ingat kan, Saka orang awal juga sebenarnya orang Medoke kan. Sebenarnya bagi aku dia keluar tu, kalau kau tengok dia banyak gila sebenarnya track back belah kanan tolong defend. Sebab tu memang tak hidup. Tapi sayang lah untuk Saka kau punya creative player, tapi disebabkan kau punya approach kepada game tu macam tu, dia nampak macam sayang kau ada player bukan Saka tak power pak tapi disebabkan dia kena track back yang mana korang tak berani untuk pegang bola, berani untuk sebab dapat gol awal tu rugi kan. Sebab aku walaupun seronok gila lah Arsenal kalah kan, tapi dalam hati aku patut Arsenal menang. Sepatutnya tahu korang. Tapi biasa tengok korang. Aku rasa kalau kau tanya rata-rata PES lain lah, semua akan cakap pasal haram ball. Awal gila main haram ball tapi aku ada benda tak berhati pasal haram ball ni. Parking bus lah, dia macam kau tak appreciate kau punya attacker dah semua. Dia orang bukan tak nak buat, tanda dia orang tak boleh buat sebab dah dia activate kan formation tu, jadi kesian yang lain yang depan tu. Tim tu bukan tim untuk main style bertahan. Okay, kalau cakap haram ball kan, aku terpaksa cakap sebab Chelsea menang guna haram ball. Dua-dua Champions League yang Chelsea menang, kau benar faham? Ni yang final at UNICH Munich ni. Yang final Munich ni, Chelsea bermain tanpa John Terry right card. Chelsea bermain dengan dua injured centre back, Gary Cahill dengan David Luiz. Dulu tu main sampai Vietnam itu. David Luiz, player centre back Brazil yang score final Champions League score nanti. Yang Brazil lain tu tak tahu tak ada gift. Yang sebab kalau tengok kepada defensive setup, memang kau masuk game tu dengan kau memang kena main bertahan. Tim Bayern Munich masa tu gila kan. Sebab kalau tengok game tu yang ada seorang player debut UCL di final Champions League, Ryan Bertrand, main left wing sebab nak tolong Ashley Cole di left back. Sebab jadi kalau macam kau memang ada player yang orang cakap yang ada orang cakap teknikal dan penting untuk main taktik tu sesuai lah. Tapi kalau macam hari tu kau suruh Saka yang tu memang sakit lah. Sebab yang orang mati pun terpaksa jadi enak movie gitu. Kalau dia jadi macam gugi lah. Tapi betul lah kalau macam kau main secara open dengan PSG mungkin kau akan kena lagi teruk. Tapi kau tahu. Tapi try je lah. Macam haram buat ni. Kalau benda menjadi, alhamdulillah. Tapi haram buat tu kalau contoh lah kita skor minit 70, 2080 kau activate kau okey. Dan tu lawan. Dia skor 2 minit ke 6 kan. Kau boleh dalam minit ke 7 defensif.
penat. Mosquera dapat Visera dah kena dapat. penalti tu sebab Dia penat. Camping melangkah sebab penat lah tu. Terlampau awal sebenarnya. Tapi entahlah, kita tak tahu apa yang berlaku. Mungkin tu pun pada ikut untuk PSG kan, sebab ni mana apa dia masuk daripada tepi je kan. Dia main. Macam kita Walaupun Arsenal dah turun, dia tak main. Dia tak main. memang kena tembus tepi. Dia tengok ke barang sebelum penalti tu, aku dia boleh main. Ada macam Dembele pun hilang gitu. Saya tahu agak 50-50 je. Padahal main pun sampai penalti. Yes, cuma terkilat lah. Macam kalau aku jadi korang, aku cakap sial lah bila Kalau email itu setiap tahun lah kita cakap kau dah Fadil masuk. Tapi itulah apa yang banyak apa orang cakap team yang bermain di Champions League perlukan lah. yang mana sebenarnya korang ada gelak tu. Cuma Sri Lanka dia dah guna Paul Saka. Ya betul. Okay. Aku rasa kalau kau teruskan lagi benda ni, aku meleleh tu. Mata tu kita tak pernah. Kita tahu final season ni. Aku masih cerita mata kita kalah dia. Kena lagi. Kita kalau berbual dengan peminat mungkin Leeds ke apa benda yang mungkin tak banyak cup, kita tak ada. Ini kita cakap dengan orang yang big cup. So aku rasa sebab kita kan nak sampai kempen World Cup kan, dan kita cerita sikit pasal World Cup lah. Sebab World Cup menurut tim yang aku sokong belum tahu menang ke kalah. At least dia tak sakit hati sangat. So tapi kita relate dengan Chelsea. Okay, dalam Chelsea kita tahu striker yang bagi aku prolific lah, Joao Pedro. Tapi tidak pergi ke World Cup. Aku nampak yang ni buatkan sedih kan. Yang aku sekarang cerita keluarkan. Aku sedih sebab bagi aku dia antara, kalau abang tengok striker Brazil, aku faham macam ikut Thiago dah tu tak apa. Bagi aku, untuk kau tak bawa Joao Pedro dan sebelum tu kau guna dia tau dekat masa prank kau, tiba-tiba kau tak masuk dia, tapi kau masukkan player yang, sorry lah, bagi aku Neymar tu is a marketing inclusion. So bagi aku dia kena injuries ni pun dia injured kan. Ya betul. Dia injured Jam ni apa dia injured sampai lah macam hari kan. Aku pun tak tahu kalau mungkin ya bagi aku tak tahu. Macam Ancelotti bukan coach yang bodoh-bodoh. Adalah sebab dia kan. Tapi aku sebagai fan Chelsea kesian lah. Cole Palmer, kalau aku tahu sebelum kau tanya kan, Cole Palmer aku tak kisah pun. Sebab memang season ni dia terus dia 10 gol dia. That's separuh daripada tu penalty. Okay. Jadi aku faham kalau macam Tuchel tak ambil dia lah. Sebab macam kau tak perform. Position Palmer 10 lah. Number 10 dia lah tapi dia banyak masuk number 10 ada ramai lah. Ada Ben Hill, ada PZ, atau dia ada apa, Rogers. So saingan tu, tapi sorry tu saya daripada ambil Madueke, ambil Palmer. Madueke daripada ambil Madueke. Okay, Madueke performance ya betul, menang juga. Tapi statistik yelah sama juga kalau kau cakap kenapa Parti Daily main Brazil. Aku pun tak berbuati dah kan. Aku rasa lah mungkin ada certain merit perlu diberikan lah, sebab mungkin dia menang dia nak lah. Sebab kalau kau tengok player-player yang England tak bawa, macam tolak bias club lah. Macam mana kau boleh bawa Jordan Henderson tapi kau tinggalkan Adam Warden. Macam mana kau boleh bawa, aku number 10 kalau kau cakap Palmer is number 10, macam mana kau boleh tak bawa Morgan Gibbs White? Dia macam tu lah. Macam defend pun sama sebenarnya. Macam mana kau boleh tak bawa Harry Maguire? Harry Maguire macam mana kau boleh tak bawa? Aku rasa aku dengan sebagai fan Chelsea pun aku rasa macam Maguire adalah big game. Okay, kalau ada penalty shootout, dia boleh ambil penalty lah. Starving dekat aku lah. Nampak lah confident. Dah lah confident dia. Betul. Dia ada lagi season. Game player yang mana aku agak terkejut boleh abang. Yang ambil Denver ni Denver yang rasa season ni nombor berapa? Okay. Betul. Kalau tengok yang popular lah, Joao Pedro ni, kita cakap pasal Chelsea lah. Kalau kau ni Joao Pedro pergi Brazil, Palmer pergi England, siapa yang kena happy bang? Siapa dia orang? Kalau Brazil, kita still ada Matheus Cunha. Okay. Cunha dengan Hendrik dia keluar daripada Real Madrid, dia pergi tim mana tu untuk loan kan, Lyon Lyon tu kita ingat tim mana, tapi dia
boleh kata solid. Performance dekat dalam Liga tu dia ada banyak gol juga dalam Liga tu. Okey lah. Itu antara Matheus Cunha ataupun Endrick untuk Brazil. Kalau England yelah ada apa tu Phil Foden and apa tu Palmer tu kurang lah, memang nampak sebab dia injured. This season dia banyak injured sebenarnya, actually dia banyak injured, which is groin. Retired. Ya, dia dah sembuh, dia main, dia injured. Dia balik. Yes. Okay. So as simple. Kalau Palmer masuk, Palmer dengan Yao Pedro masuk, siapa perlu keluar daripada squad sekarang? Macam aku cakap, kalau Yao Pedro masuk, sebabnya Neymar tak ada tempat pun kat situ. Dia patut airport pun tak dapat pergi. Yes, airport tak dapat pergi. Okay, yang satu lagi, yang Salma itu lagi, kalau macam Palmer, aku sebenarnya kira Yasan ni Madueke, sebab kalau kau compare stats, yalah, macam Madueke injured juga kan. Macam aku faham lah benda Liga apa semua, tapi kalau kau tanya fan Arsenal lah, kau rasa kau rate season ni punya performance Madueke 1 ke 10 paling power, kau rasa itu aku paling nampak bagus kat effort dia lah, tapi aku tak nak cakap dia lebih more than 5, boleh cakap macam tu lah, 5-6 macam tu. Sebab yang aku tak tengok semua game Arsenal, tapi kebanyakan yang aku akan nampak yang kelakar-kelakar, Madueke dia suka buat something yang even benda dia kasi. Kau boleh buat benda yang power dia, dan then tiba-tiba kau punya cross dengan finishing tu lalu kau wow, terus sangat. Aku rasa dekat rumah pun mungkin dia ada jawapan sendiri, so Dah ada pandangan. aku rasa dah settle lah kita punya segmen pertama kan. Tak kurang sikit kena banter pada tukar topik dia. So kita jumpa lagi lepas ni segmen kedua dalam Amir Corner Podcast. I'm gonna fuck out.